Contohnya kalau seseorang pelanggan tu nak hantar ke bengkel Tofami, selalunya berapa jam? Selalunya berapa range harga lah kata. Sebelum kita tanya pasal promosi kan. Selalunya range kalau kita ambil lah kereta rakyat biasa, kita ambil lah Myvi. Biasa range harga daripada 100.5 mungkin akan sampai ke dalam 400 macam tu lah, depend pada kaliper lah. Selalunya kalau kaliper yang besar-besar tu kita ada add-on charge lah. Sebab dia besar, sebab dia penggunaan banyak. Betul. 1.5 tu untuk satu ke sepasang? Sepasang. Sepasang. Untuk promotion biasanya kalau buat 4 biji dia akan jadi dalam 200.5 lah. Ada diskaun lah kat situ. Ada diskaun lah. Memang sentiasa lah. Okay, untuk satu pelanggan tu bila dia dah cat, berapa lama tempoh pengeringan ataupun adakah bila dah cat tu boleh terus pakai kereta ke? Biasanya kalau kaliper selepas cat tu dalam sejam tu dia dah kering, tapi tak 100% kering lah. So saya lepas siap apa semua, saya akan remind lah customer jangan cuci kereta, lepas 2 hari baru boleh cuci kereta lah. And then kalau dia drive balik pun slow lah, jangan laju, sebab yelah benda baru lepas cat, so tak nak jadi apa-apa damage dekat kaliper lah. Contoh macam kalau macam lampu, coating lampu 3 jam ke 4 jam baru dia akan kering, mengeras. Depend pada condition lah, kadang weather pun main peranan juga. Contohnya kalau seseorang pelanggan tu nak hantar ke bengkel Tofami, selalunya berapa jam daripada dia hantar kereta sampailah dia boleh ambil balik kereta? Biasanya dalam 3 jam atau 4 jam lah. Kita akan allocate untuk setiap servis tu lah. Biasanya kalau untuk wrap tu dia ambil masa sikit, dalam 5 jam lah selalunya saya buat.